menjangkakan dan kita menyasarkan akan melahirkan 5,000 peluang pekerjaan baru. Sektor angkasa ini memang merupakan satu sektor yang niche, sama ada di peringkat global maupun di peringkat serantau. Jadi apa yang akan menyebabkan para pelabur datang ke Malaysia dan bukannya ke negara-negara jiran dan sebagainya. Jadi untuk menjadikan Malaysia ini sebagai satu hub untuk program angkasa, maka aktiviti angkasa di Malaysia mestilah mempunyai keunikan. Contohnya kita mengambil kesempatan lokasi Malaysia yang dekat dengan garisan khatulistiwa. Jadi itu mungkinkah salah satu faktor untuk menarik pelabur luar untuk membina spaceport di Malaysia. Yang kedua juga, kita sedar bahawa di negara ini kita mempunyai sektor industri semikonduktor yang kukuh, yang mana chips dan sebagainya adalah merupakan komponen-komponen penting dalam pembinaan satelit. Jadi dengan gabungan keunikan strategik dengan kekuatan infrastruktur yang ada di Malaysia, kepakaran tempatan, maka itu adalah ciri-ciri untuk kita dapat bersaing dalam persaingan dunia angkasa yang kompetitif ni. Sebagai satu bahagian di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, memang bahagian penguasaan angkasa menyokong dasar angkasa negara yang menetapkan bahawa pada tahun 2030, ekonomi angkasa dapat menyumbang sekurang-kurangnya 1% ataupun 10 bilion kepada KDNK negara. Selain daripada itu, selari juga dengan semangat Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara, dengan program angkasa yang mampan, kita menjangkakan dan kita menyasarkan akan melahirkan 5,000 peluang pekerjaan baru.